Jom kita pergi beli kuih dekat gerai makcik tu. Tapi korang tengok tu, gerai makcik tu banyak kuih kan, tapi tak ramai pelanggan. Kesiannya. Jom kita fikir apa yang kita boleh bantu makcik ni nak. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Tibet for all. Bersama saya Safwan dan kami dari Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Polimas, akan memperkenalkan sebuah projek keusahawanan sosial iaitu Satu Klik Mengubah Kehidupan. Kami menyasarkan kumpulan usahawan mikro-komuniti seperti Mak Cikah yang mempunyai produk seperti makanan homemade, kuih tradisi, kraft tangan, tetapi mempunyai masalah untuk pemasaran digital. Ini cara kami untuk bantu mereka naikkan jualan. Ramai usahawan mikro dalam komuniti kita mempunyai produk yang sedap dan berkualiti. Masalahnya, produk mereka hanya dikenali dalam lingkungan yang kecil. Mereka hanya bergantung kepada jualan dari mulut ke mulut sahaja. Akak ada buat jualan online? Tak ada, dek. Akak tak ada buat jualan online pun. Tiada media sosial, tiada personal branding, tiada konten promosi dan mengakibatkan jualan mereka tidak meningkat. Idea kami semua mudah sahaja. Sebagai pelajar Polimas, kami ingin turun dan bantu usahawan-usahawan ini untuk membina kehadiran digital dan menghasilkan konten promosi yang berkualiti untuk mereka agar mereka punya jualan meningkat tanpa mengeluarkan kos yang tinggi. Model perniagaan sosial kami berdiri atas 3 tonggak. Yang pertama ialah value proposition, iaitu kami membantu usahawan-usahawan mikro ini meningkatkan jualan mereka melalui branding dan juga social media. Dan yang kedua ialah customer segment, iaitu kami memfokuskan kepada usahawan-usahawan mikro di komuniti setempat sahaja. Dan yang ketiga ialah key partners, iaitu kami bersama-sama dengan Polimas, Risda dan juga pelajar sebagai mentor pemasaran. Dan ketiga-tiga komponen ini dapat membantu kami untuk menjayakan projek Satu Klik Mengubah Kehidupan. Cara kami laksanakan projek ini berperingkat. Kami kena pasti usahawan sasaran, kemudian kami bina akaun media sosial untuk hasilkan konten promosi seperti video pendek dan poster digital untuk produk mereka. Untuk dana pula, projek ini mampan sendiri. Kami ambil komisen kecil daripada peningkatan penjualan usahawan hasil daripada pemasaran digital ini. Bila usahawan untung, projek pun boleh terus berjalan. Projek Satu Klik Mengubah Kehidupan bagi impak dua hala, iaitu untuk komuniti dan pelajar. Untuk komuniti, jualan usahawan mikro meningkat dan ekonomi keluarga mereka menjadi lebih kukuh. Untuk pelajar pula, kami dapat pengalaman sebenar mengaplikasikan ilmu pemasaran digital. Projek ini selari dengan matlamat pembangunan mampan seperti basmi kemiskinan, kerja layak dan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berkualiti melalui pembelajaran berasaskan komuniti. Idea kami, impak untuk semua!